Okay guys, so sekarang kita menunggu abang Grab. Lagi berapa minit sampai? Dalam lagi 5 minit akan sampai kita akan bergerak ke TBG guys. Kejap lagi bus pukul 12.30. So better sampai sana awal lah daripada lambat kan. Takut apa-apa nanti senang. So let's go. Sampai guys, Kuala Terengganu. Janganlah tidur ni. On the way ke JT Marang guys. Kita mengingat breakfast dulu guys bersama Abu. Dia apa dah? Daging goreng semua. Daging goreng. Ada ingat? Biasanya kalau ni nasi dak yang ikan tongkol gulai. Tu. Mandi dah. Lagi nak pergi mandi sehari. Okey. Dia tak nak makan. Dia tak nak makan. Mana? Ikan eh? Timang landok, landok sesama landok turun ke pantai lada landung membeli belah kalau hendok sesama hendok watimang landok gajung berantai lada landung lagi Sama tak? Tak tak. Lagi tak. Nyormani pelepuh lembut habis dimakan lada landung si gajah gila mulut manis hati pun lembut watimang landung bagaimanalah denandung hatilah dog gila. Okey. Masak ya? Okey. Masih bang? Tak tahu, tak tengok. Tak tengok. Oh, kena bayar RM5 kan? Kalau hendok sesama hendok watimang landok gajah berantai lada landung lagi kan terlepas. Gila mana? Balik bukit kerja raya. Okay guys, kita bersama Ain ke atas guys. Sama Dina. Boleh ikut lah. Wajar, asal aku itu.
Abu dan Hidi. Watimang landok, landok sesama landok, turun ke pantai lah dengan dung, membeli beras kalau hendok sesama hendok. Watimang landok, gajah berantai lah dengan dung, lagi kan terlepas. Pisang gelap masak direcok, watimang landok, daun selasilah dengan dung, kulut juga bulan gelap tanah pon lecok. Watimang landok, hati kasihlah dengan dung, kutur jual. Watimang landok, landok sesama landok. So sekarang kita ambil pergi di lokasi rahsia. Di pantai ombak berbisik, mentari pagi menyapa, warisan lama terpahat di bumi penuh cahaya. Laut biru sejauh mata, gunung hijau memeluk jiwa, Terengganu tanah pusaka, damai indah selamanya. Terengganu permata di timur, budaya teguh. Alah, kau buat pisang dia nak balik. Kau betul dah hujan. Kita dah sampai dah. Siapa Dina? Kau apa? Dina? Dina kamu Dina? Cakap. Guys, sekarang kita dah sampai. Kita dah sampai dekat Pulau Redang. Ni bot tadi ni macam nak tercabut aku punya pinggang, sakit. Sakit guys. Inilah bubu saya. So lepas kita naik kita kena ke mana? Kita akan menaiki yang seterusnya. Dan ini Diorang macam dulu. Tak ada. Kamu tak terasa macam mana kita orang rasa? Redang kapas bintang bersinar, seni ukiran hidup bernyawa, warisan bangsa takkan pudar. Gamelan bergema, wow berterbangan, keropok lekor harum di tangan, di hatiku tetap bertautan, Terengganu tanah kebanggaan. Betul? Bukit untuk 2 bilik. Dua-dua ni bilik kuat.
sampai di sini kisah cinta. So kita dah so let's go. Let's go ke mana? Oh boleh kan? Saya pukul 1. Boleh ambil kunci pukul 1. Tapi Oh, kalau 1. awal Pukul 1 kita termasuk. ada ni ah. Powerbank ah. Ada Makan juga. Habis dah aku. Kena menepek Kena menepek ide. So malam ni check in kita pukul 1 geng. Kita kena cari spot untuk melepak-lepak dulu, baru boleh masuk hotel. Cari lah spot mana yang okey. So kita mencari. Hello, what's up guys? Sorry doh, pagi tadi punya aktiviti tak boleh nak tangkap gambar, tak boleh nampak video sebab aku tak bawa case untuk diving. So tak adalah footage yang menarik, footage yang apa, snorkeling semua tu dah tak ada. Sangat sedih. Tapi so aku rasa macam tak proper lah video kan. But it's okay lah, kita buat jenis yang santai-santai. Perlawanan di antara Ide dengan Dina. Kita tengok siapa gaya akan menang. Uno. Uno, member sudah Uno. Boleh create game. Ya. Create game. Okay. Dah fokus. Dah menyusun strategi. Bu, untuk hari kedua kita buat apa, Bu? Assalamualaikum, selamat pagi. Lelok lah. Pagi ni dah akan Snorkeling. Marine Ocean Park. Marine Ocean Park. Marine lah. Korang gitu lah. Gitu lah. Nak kejap. Situ kita boleh tengok penyu tak? Penyu. Tak penyu? Tengok penyu tak? Tak tahu ada Boleh? tak penyu. Okey, Bah. Dekat situ ada penyu ke dia? Bukan. Ha? Bukan. So kita pergi Marine Ocean Park pula untuk hari kedua. Hari pertama tak boleh buat video sebab tak ada casing waterproof. Tapi hari ni kita cuba melanggar. Dia boleh ke tak tanpa casing. Sekejap apa macam ni. Aku tak pakai sunscreen Dina. Gelap lagi kau. Hitam. Tak apa, jadi beach boy. Beach boy je lah, bukan beach. Beach, okay? Ayolah kita pergi ke Marine Ocean Park. Mandi tak? Ha? Kau dah mandi belum? Mandi? Kau Subuh. tahu tak siapa yang tak mandi? Subuh tadi aku mandi lah. Kau tahu tak siapa yang tak mandi? Apa? Aku tak mandi. Betul lah. Tak ada kan? Go. Mana life jacket kau? Mana life jacket kau? Life jacket bang. Aduh, betul bang. Okay. Life jacket tinggal pula. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang bereaksi. Yang tu diluarkan, yang tu didalamkan. Bahasa. Okey.
Okey, baik. Kawasan ni adalah kawasan perkampungan di atas air dahulunya. Sini. Okey. Okey. Dekat sini turun boleh mandi sebelah dalam. Okey. Renang mandi kat dalam. Okey, area sini. Okey, air sini jernih. Okey, kita lihat kedalaman dekat sini lebih kurang dalam 5 meter. Okey. Jadi bisa. Okey, kolam dewasa. Kolam dewasa. Okey. Siapa yang duduk kat alam tu dah kalau pergi dekat kolam yang ada papan anjal tu ni kedalaman. Okey. Oh gelap pula. Betul lah. Saya imagine lah yang ada papan anjal tu. Okey. Okey. Jaga you punya life jacket tu pakai dengan betul. Okey, klip dekat bawah tu, bawah kelangkang. Okey, you punya Google tu jaga elok jangan sampai jatuh. Dekat sini harga jatuh hari ni RM30 satu kali jatuh. Sebab dalam. Okey, Pergi dalam ambil. boleh? Boleh. Okey. Kalau ada emergency cross your hand call. Okey. Silakan tangan anda panggil saja. Whistle. Kalau ada whistle lah. Kalau tak ada whistle jangan cuba-cuba tiup nanti datang. Okey, boleh turun. Terima kasih. Terjun. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra, kami panggil ibu sementara aku ada bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Bersama Dina Dugong dan juga Ain. Petang nanti saya dah tak nak, saya dah malas. Ha? Dia punya smoker tak ada ke? Dia macam tak betul. Dia macam tak. add-on yang betul tu. Korang menarik tu. Dia macam biasa je. Macam pergi kat laut tu, pergi kat laut je. Dekat situ ni kat. Add-on yang betul tu. Korang menarik. Yang Mungkin semalam tu. Sebab dia macam tak ada beza ni. Beza dia kita naik boat tu. Mana Abu? Oh tu lah. So habislah sudah. Let's go. We go to lunch. Hello, what's up guys? Petang ni kita pergi berkayak pula. Weh, kau rasa aku nak kena bawa, nak kena pakai? Life jacket? Macam tak je. Orang sebab kita kat situ okey je aku rasa kot. Tapi untuk safety kan ada yang pakai, ada yang tak kan. Korang nak pakai tak? anak kena. Tak comel. Okey, sebab aku nak pusing ni, so aku nak kena bawa spare. Sebab dia boleh pusing satu. Takut jatuh. Sebab aku kat sana kan kat dalam. Aku memang pandai berenang tapi dalam aku takut. Korang main dekat-dekat tu. Orang redor kalau macam tu. Jaga. Jatuh. Tapi air dia tak dalam sangat. Tak apalah, kita Ni try. tak ada dalam lah. Bersama Ain dengan Dina di sana. Kat sini tinggi. Kau ni aku ingat kau. So kita pergi berkayak. Let's go. Be, dua ni ya Be? Ha? Dua ni.
Okey, boleh tolong angkat ya? Boleh. Dia pakai life jacket mak. Pakai lah kalau tu. Awak tak pandai berenang, baik pakai. Tapi kau nak pergi dekat-dekat ni je? Aku nak pusing sebab boleh pusing kan? Dia boleh pusing. Boleh Tapi nampak lain putih tu, tali dia tu. Follow tu lah? Dia boleh sampai sini. Cuma belakang dia putus sikit lah. Cuma rapat sikit dengan pulau. Cuma jangan keluar daripada lain putih je. Okey. Dia tak ada masalah, dia tak ada ombak. Jalan slow relax. Cuma kadang-kadang ombak boat je lalu. Bila boat lalu ada ombak sikit. Okey. Tapi better pakai lah. Abu nak naik sekali. Bukan, abang ni bukan. Abang. Tanya abang kat sana. Satu jam. 25. Basah lah lalu situ. Dah, tu. So kena ada sini. Oh, tengah on vlog lagi. So, aku macam nak berhenti kau datang ni. Jom, kita jadi aus. Boleh ni kan? Guys, sekarang aus tak ada. So, kita je ada. Aus dia Kena angkat kayak. kena kat kayak sebab dia jantan yang perkasa. So jomlah kita berkayak tanpa life jacket guys. Kita reti berenang lah. Life jacket buat apa dia? Aduh lah. Bersengit-sengit kita punya vlog ni. Tengok aus. Memang lah nak kena pergi sana. Dina. Okey, driver yang berat duduk belakang. Dina duduk belakang. Ain duduk depan. Baru dia Memang basah lah. Dah sikit dah. banyak tinggal slipper tu. Jom Dina. Nak tak dengan skipper. Kita berkayak malam. Aku letak tepi tu. Untuk hari terakhir. Thank you, man. Budak-budak. Ya, kita berkayak guys petang ni guys. Bersama Abu. Nasib biar Abu dekat belakang tak petok aku. Itu. Belakang function. Belakang function Ain. Okeylah. Kiri. Kanan. Kiri. Laju mat. Kanan. Okey, aku pergi kanan lagi. Okey. Sini Pak. Woke up slow. Macam ni lighting on point lah. Bare feet on the floor, laughing at nothing. Life feels handled. I got the sun on my skin, and you by my side. Little breeze on my face. Big love in my life. Turn a regular day to a holiday. Nampak. If this is all that I get, let the good in begin. Yang saya tahu mau roti expired. Roti for fish. Dia beli roti tu je. Old blue jeans, keys on the table. Kan dia orang export datang sini naik boat. You say Costing. they're calling happy today. Transportation. Windows down, singing off label. Every red light turning